Mana nak yang ready made punya, kita akan keluarkan ready made insya-Allah bulan depan. Ramai orang tanya dah, Bah Hakir, apa sekarang ni lama tak update kawasan kilang, tak update. Ada lagi tengah buat. Okey, ni pun sama nak pergi site. Yang ni site Melaka, Johor dengan mana Port Klang. Port Klang. So yang ni pun sama nak pergi site juga. So yang ni pun sama. Nak pergi Kelantan lagi, Kelantan ada, Terengganu pun ada. Ya. Minyak letak dalam tu. Minyak. So terpaksa bawa undercover ni, cuti sekolah. Weh, dekat dalam ni. Minyak motor. Letak dalam kereta. Tu ni, dalam ni. Okey. So dekat sini ni, semua pending. Okey. Ni Kelantan tak? Ni Kelantan. So untuk yang ni bang, nanti kita review rumah dia. Sebab dia bagi kepercayaan dekat kita, dia duduk Australia. Tapi dia deal dengan kita. Dia dua beradik. Dua-dua biji rumah. Cita rasa yang berbeza. Tapi padu. Dia percayakan kualiti dan juga progress RK Cabinet Design Ideas. Boleh tengok dekat sini. Okey, untuk yang ni dekat Kajang. Okey, Kajang. Lepas tu untuk yang ni dekat PCB. PCB iaitu Kelantan. Dekat pantai. Okey. So untuk yang ni pending untuk Semenyih. So yang ni kita akan letak satu-satu. So korang boleh tengok macam mana. TV ada, wardrobe ada, pelbagai ada. Ni Eco Forest Ni rumah orang kaya. Ini Datuk Hanafi. Okey, lepas tu yang ni job Kelantan punya ni. Bentuk curve. Sebab curve ni memang terlalu ramai permintaan. Okey, so dekat sini ni memang kena banyak Lepas tu kita ada satu lagi bentuk curve juga. Datuk punya dekat area mana ni saya pergi PJ. Dia orang besar balai polis. KP ke apa KP apa tak ingatlah saya. Tapi dia datuk lah. Dia nak buat surau. Tapi dia nak urgent dalam masa 2 minggu. Kita kena siapkan. So kita kena siapkan lah ni proses dia. So untuk yang ni Sepang. Ni Sepang belum keluar lagi. So yang ni mana? PCB. Lepas tu ada lagi satu bentuk curve juga macam ni. Dekat area tu. Macam tu lah kalau kita nak jelaskan. Terlalu banyak. So ni progress dekat kilang kita, gudang kita. So yang mana nak yang ready made punya, kita akan keluarkan ready made insya-Allah bulan depan. Kita nak bagi harga murmur saja. InsyaAllah kita buka satu lagi cabangan dekat sana. Gudang juga kita buat ready punya. Sebab orang nak bagi orang mampu milik. Sebab custom korang faham-faham lah. Harga dia sekarang boleh tahan jugalah. Tapi still murah lagi, okay? So apa pun janji jual. Okay, luncur.